Macam biasalah, untuk EV kita stop dulu. Kita layan motor-motor yang baru keluar ni. Sebab motor baru keluar dah banyak. Tak ada orang review, kita panggil tengok. Jadi abang kira review lah untuk hamba. Beli kat mana, ikut terpulang lah. Ikut serah hamba lah nak beli kat mana pun. Kan kalau nak beli dekat abang kira, boleh kontak abang kira. Tapi abang kira minta maaf lah. Abang kira akan jadi slow respon. Abang kira terlalu banyak. Bukan abang kira nak menolak rezeki tak. Abang kira terlalu banyak. Jadi abang kira tak boleh nak cover. Abang kira dah try pakai AI. Abang kira dah try pakai admin. Tapi orang kata apa, kualiti respon tu kurang sikit lah dengan manusia yang ada jiwa ni kan. Jadi kita kata okey lah, abang Khairul nak beli kat abang Khairul boleh klik je link kat description tu. Kalau nak pergi ke mana-mana cawangan yang tempat abang Khairul Raja ni, abang boleh pergi ke Alustang Kedah ada, Jitra ada, Taiping Perak ada, Kangak ada. Jadi kita ada lebih kurang dalam 20 cawangan lah. Abang boleh search KW Catway Motor. Okey, sebelum tu abang Khairul adalah seorang jurujual motosikal ataupun salesman untuk motosikal. Abang Khairul jual motor daripada kecil sampai besar lah. Untuk hari ni kita nak bincang-bincang lah tentang motor yang kat depan kita ni. Satu motor Maxi Scooter yang bentuk dia futuristic sikit. Kan kita nak tengok lah windshield dia boleh adjust ke tak boleh adjust, tank berapa liter, minyak hitam berapa liter, cost service anggaran berapa setiap bulan. Dan yang paling penting sekali kat tangan abang Khairul ada dia punya harga cash dan juga harga loan. Jadi hari ni hamba lepak-lepak lah dengan abang Khairul, sama-sama kita tengok untuk model S1M Cruisim 400. Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel abang Khairul. Okey, hari ni macam abang Khairul cakap lah, kita nak tengok model terbaru daripada S1M Cruisim 400. Ada juga yang orang panggil Crew S1M 400 pun ada. Jadi hari ni kita nak lepak-lepak, santai-santai, walk around, kita tengok motor ni sesuai ke tak sesuai ke dengan kita. Lepas tu yang paling penting kita tengok dia punya harga sekali lah. Okey, jadi kat depan kita ni ada Cruisim 400. Yang ni dia main warna, orang kata apa, nak Nendo blue ke, Nendo purple ke, kita tak pastilah. Dia macam ada biru-biru, nak naik purple sikit. Okey, jadi first kali kita nak tengok dekat bahagian dia punya spek enjin lah. Okey, jadi untuk spek enjin motor ni dia main dengan enjin single cylinder 4 stroke liquid coolant, cc bersasaran 399 cc, Newton meter of torque 37 Newton meter of torque. Okey, untuk horsepower dia boleh sampai 34 horsepower. Top speed boleh mencapai sehingga kelajuan 150 km per jam ke 1600 km per jam. Okey, jadi itu adalah spek enjin motor ni lah. Okey, motor ni motor skuter, dia tak ada gear, dia pakai auto lah, automatic punya gear lah. Okey, lepas tu kita nak tengok pula dekat bahagian depan dia punya brake lah, dia punya tayar, dia punya brake lah. Okey, sekarang kita tengok dia bahagian depan. Okey, untuk tayar motor ni depan saiz 120/70, rim 15 inci. Untuk disc brake pula dia bagi satu disc brake dengan saiz 288 mm. Brand daripada Bosch, siap ada ABS, siap ada TCS. Okey, jadi rim depan dia bagi 15 inci, siap tubeless. Jadi kita tengok yang belakang pula. Kalau rim belakang dan tayar belakang dan brake belakang. Jadi untuk tayar belakang dia bagi saiz 160, rim 14 inci. Untuk brake pula saiz disc brake dia 275 mm. Brand daripada Bosch, siap ada ABS, siap ada TCS juga. Okey, jadi kalau kita tengok tayar depan, rim depan lagi besar daripada rim belakang. Kalau depan tadi dia bagi 15 inci, belakang dia bagi 14 inci. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak spek tayar dan juga rim lah. Jadi sekarang kita tengok dekat bahagian suspension pula. Jadi untuk suspension depan ni dia bagi fork biasalah, tapi dia bagi di sini the in on paper lah, orang kata apa, dalam kertas tu dia tulis nama mono pula dah. Nama fork ni dia bagi kat kita free scope type fork. Untuk depan lah, abang Khairul tak tahulah apa perbezaan dia dengan fork biasa tu. Bagi abang Khairul rasa fork sajalah. Jadi untuk belakang pula dia bagi dekat kita dual absorber ataupun double absorber. Dia bukan bagi monoshock lah. Kiri kanan ada spring absorber tu lah. Lagi balance lah, lagi selesa lah untuk kita bawa ataupun kita naik dua orang. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian depan pula, depan kita tengok dia punya lampu pula. Lampu dia cameraman boleh Cameraman boleh Cameraman kata okey, kita okey
kan. Cameraman kata tak larat, kita tak boleh buat apa lah kan. Jadi okey, sekarang kita tengok bahagian lampu lah. Abang Kero tengok dulu sekarang bahagian yang kita tak hidupkan dia punya switch kan. Jadi sekarang Abang Kero akan cuba hidupkan dia punya switch. Okey, alright. Okey, ini Abang Kero on dia punya switch. Okey, nampak dia punya lampu tu. Ini yang Abang Kero cakap tadi, futuristic tu. Nampak memang mewah gila lah. Kalau malam hari ya, lagi bentuk, lagi orang kata apa, look nice. Look nice pula tiba-tiba kan. Jadi di sini dia punya logo SOM ni pun ada lampu tau. Di sini pun ada lampu. Itu yang Abang Kero kata tu, nampak mewah tau. Motor ni dia nampak mahal tau. Tak percaya, nanti Abang Kero buat satu video di malam hari lah. Memang nampak mewah lah kalau kita tengok ni. Lepas tu dia punya main lampu ada 2 biji projektor dekat sini lah. 2 biji projektor dekat sini. Sekejap Abang Kero akan cuba start nah. Kita akan tengok dia punya lampu macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Abang Kero dah start dah. Ni dia punya lampu lah. Okey, ni lampu bawah biasa, ni lampu atas, lepas tu dia ada high beam lah. Ni dia punya high beam. Jadi bila kita tukar mode lampu pun dia punya bunyi tu ketak tu, lain macam tu. Tu. Okey, jadi lampu dia serius sumpah terang. Nah, Abang Kero start ni suluh Iwan nampak putih, nampak cerah masa depan dia bila terkena lampu ni. Jadi ini adalah pandangan daripada depan. Kalau kita tengok dia punya signal pula duduk di mana Abang Kero. Signal dia duduk di sini. Signal dengan sidul mirror dia duduk satu tempat yang sama. Jadi jaga-jagalah. Ini kalau patah 400 kena ada lah Abang Kero rasa lah kan. Jadi tapi nice lah kita kata kan. Dia kemas. Okey. Jadi untuk yang ni pun kita boleh lipat dia lah. Kita lipat dia. Sekejap dia jenis tak puas hati tau. Jadi macam benda tu tak boleh buat. Kita nak buat pergi boleh juga kan. Setelah 3 hari 3 malam Abang Kero dengan Iwan cuba untuk lipatkan dia, jadi tak boleh lipat. Jadi ini penting info untuk sidul mirror dia setakat lah Abang Kero tak jumpa lah cara macam mana nak lipat dia tu. Tapi Abang Kero rasa memang tak boleh lipat. Dia macam ni je. Dia mati macam ni je. Cuma di sini je dia boleh adjust ni. Sini kita boleh adjust dia lah. Nak ke dalam sikit ke, nak ke luar sikit ke kan. Jadi sini boleh adjust lah. Di sini ada logo SOM lah. Nice lah. Nampak orang kata apa, mewah lah. Nampak mahal lah. Okey, jadi itu adalah signal. Dia punya sidul mirror. Lepas tu kat depan ni apa lagi Abang Kero dia punya kelebihan. Okey, untuk windshield. Windshield ni kita boleh naikkan dia ataupun turunkan dia secara manual lah, tak boleh automatik lah. Okey, windshield ni pula dia memang main warna macam ni lah. Warna orang kata apa, smoke, warna yang gelap. Siap warna tinted lah kita katakan. Jadi macam tu. Alright. Nampak tak puas hati lagi tu. Nak try juga macam mana pun. Kita ni kan boleh kan. Selalu main mesti dia boleh lipatnya. Tapi yang ni tak boleh. Alright. Jadi macam tu lah dia punya bahagian daripada depan. Di sini dia ada buat satu macam lining yang nampak motor tu macam lagi nice lah. Tapi ini kosong lah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa lampu lah kat sini. Okey, tepi ni kita tengok dia ada emblem dia. Alright, dia punya emblem. Lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian tepi ni, sini pun ada emblem. Okey, sini dia punya tempat rest kita punya kaki. Okey, Abang Kero size 9 UK. Macam ni lah Abang Kero punya kaki duduk macam ni. Lepas tu ini atas kecil sikit, tapi masih santai lah. Okey, masih santai. Macam ni lah kedudukan Abang Kero dengan tinggi 174 dengan berat Abang Kero 93. Abang Kero pergi gym dah 2-3 hari ni, dia turun sekilo. Jadi macam ni. Abang Kero rasa macam sini dekat sikit lah. Tapi okey lah. Okey. Okey, selesa macam ni. Okey, kalau kita turunkan dia punya seat, okey, macam ni kedudukan Abang Kero di atas seat ni. Seat confirm selesa habis punya. Jalan jauh tak perlu risau, tip top, marvelous. Cuma belakang lagi selesa. Sebab belakang kalau kita tengok dia memang tebal. Okey, dia memang tebal. Jadi macam tu. Orang belakang kalau duduk belakang macam tu. Okey. Macam ni lah. Macam Abang Kero naik dengan Iwan tadi, Iwan dia rendah pada Abang Kero. Abang Kero lebih pada kepala dia lah. Tapi kalau ada box, okey, selesa, kita boleh sandang dekat box tu kan. Alright, jadi itu adalah untuk bahagian tepi motor ni. Sekarang kita tengok pula dekat bahagian lampu belakang. Lampu belakang dia main design, dia bagi design smoke ataupun warna-warna yang gelap. Okey, signal dia di sini. Kalau kita brake, lampu brake dia macam ni.
Tak menyala. Kejap, tak on. Okey. Ini lampu biasa. Cantik lah kita tengok dia main garis-garis macam tu lah, bentuk C tu kan. Okey, kalau kita break dia akan jadi macam ni. Okey. Macam tu sahaja untuk bahagian belakang ni lah. Okey, dia lebih orang kata apa? Nice lah. Okey. Signal tepi ni. Okey. Okey, ni bahagian belakang dia punya ikon belakang. Lepas tu kalau kita tengok pula sebelah kanan motor ni. Untuk sebelah kanan motor ni dia macam ni sajalah. Bentuk dia lebih kurang macam sebelah tadi. Okey. Dia ada footrest dekat sini, boleh tutup, boleh buka. Dia punya exhaust. Okey, lepas tu dia punya cover ada emblem dekat sini lah. Alright, lepas tu kita tengok dekat bahagian bawah seat motor ni. Untuk seat tak perlu risau, memang luas habis semuanya. Okey, belakang kita boleh helmet sebiji, depan kita boleh tak helmet sebiji. Tapi motor ni abang kira meluat satu benda ya, dia punya bateri. Dia punya bateri duduk bawah ni. Maksudnya kalau kata hang nak tukar bateri, hang kena cabut lah box ni. Ni abang kira tak kunci tadi, abang kira pasang bateri dah. Jadi macam ni lah. Dia punya kedudukan bateri ini di sini. Jadi untuk box dalam memang sangat luas. Sangat luas. Okey. Berbaloi lah untuk orang yang nak jalan jauh ke, orang yang nak ride dengan isteri, travel ke kan. Jadi memang sesuai lah. Okey, jadi untuk motor ni berat dia 222 kg sahaja. 222 kg. Kita nak kata berat pun tak, kita nak kata ringan pun tak. Sesuai dengan kategori lah. Hanya yang compare motor ni dengan motor Kapcai, tak boleh lah kan. Memang motor ni berat lah. Kalau kita kata kategori yang seangkatan dengan dia lah kan, kita kata S1M 300 kan, J250 punya Yamaha ke Honda kan, lebih kurang lah dia punya berat 222 kg dan tinggi seat dia 785 mm ya. Okey, jadi untuk motor ni, untuk tangki penuh isi padu dia 14.5 liter. Di sini dia punya tank. Alright, dia punya tank di sini. Jadi kalau nak isi minyak tu tak perlu turun daripada motor lah, boleh duduk atas motor lah. Tapi salah lah, kalau kita nak isi minyak kita kena turun daripada motor kita. Okey, jadi untuk tangki motor ni 14.5 liter. Untuk kapasiti minyak hitam pula 2 liter. Jadi servis tu, sekali servis bajet lah RM150 sahaja. Alright, lepas tu kita nak tengok dekat bahagian dia punya button-button ni pula. Okey, dia mari kita tutup dulu. Kita tengok di sebelah kiri lah, kita ambil kiri lah. Okey, di sini dia ada dia punya balancing. Okey, untuk stabilizer dia, untuk stable dia. Okey, dia punya handle grip. Alright, dia pun selesa lah. Lepas tu kalau kita tengok sini dia ada satu button menu, button mode, button signal dan juga dia punya horn lah. Horn dia pakai horn apa? Kalau Eric dia pakai horn angin. Kalau yang ni, sekejap bagi kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Horn motor biasa sajalah. Okey, lepas tu kat atas ni dia ada satu button untuk lampu lah. Okey, dia ada tiga level. Satu biasa, bila kita tekan macam ni dia high beam, bila kita angkat macam ni lampu atas. Okey, 3 level semua sekali. Untuk brake level belakang ada adjustable. Okey, untuk brake belakang ada 4 level lah. 1 2 3 4 5. 5, sorry. Jadi 5 level untuk brake belakang. Hang boleh, orang kata apa, adjust bersesuaian dengan jari tangan nampak lah. Okey, lepas tu kalau kita tengok button untuk sebelah kanan pula ada keyless switch kat atas ni, ada button TCS, ada button starter lah. Okey, lepas tu dekat atas ni dia ada button untuk hazard. Okey, untuk lampu hazard. Alright, jadi ini adalah untuk bahagian button. Kalau kita tengok motor ni dia memang dah pakai keyless dah. Ini dia punya remote. Okey, dia punya remote, dia ada on off semua dekat sini lah. Ini dia punya button. Kalau bateri hang habis, dia ada satu hidden key dekat sini. Bila hang tekan sini, sekejap ya. Okey, kita tekan button ni dan tarik je. Okey, ini hidden key ni. Dia ada dalam remote ni. Kalau bateri hang habis, hang ada satu lubang dekat sini. Okey, boleh je guna kunci ni untuk hidupkan hang punya motor. Macam tu lah. Okey, jadi boleh pusing-pusing dia lah. Okey, jadi hidden key ni, hidden kunci ni ada kat dalam remote motor ni. Okey, simpan dia macam tu saja. Jadi dia lagi kemas lah. Dia lagi kemas. Alright, lepas tu kita nak tengok apa yang ada button dekat sini. Dia ada keistimewaan jugalah dekat sini. Macam ni, sekarang bagi kita tengok on. Okey, on. Kalau nak buka seat, letak dekat bahagian seat.
tekan di sini saja. Kalau nak buka minyak, tekan di sini saja. Jadi dia akan terbuka sini. Tapi yang specialnya motor ni, dia punya USB port dia tersembunyi dekat sini tau. Kita tak boleh buka tau. Kita tak boleh ronah dia tau. Jadi kita kena macam tu. Dia ada satu watak open kat sini kan. Kita pop macam tu. Jadi lagi safe lah. Jadi kita tak perlu risaulah kita punya USB tu masuk air hujan. Okey. Jadi ini special, ini Abang Khairul suka. Nah, ini Abang Khairul suka. Okey. Lepas tu dia punya fuel pula, kalau kita perasan selalu kalau kita buka fuel ni mesti ada satu orang kata apa, macam tudung untuk kita buka lagi kan. Ni tak ada dah. Dia buka terus berminyak aja. Buka terus berminyak. Tak ada apa dah. Macam tu aja. Alright. Lepas tu untuk kita tengok pula dekat sini ada poket lah. Okey. Kat kiri ada poket. Ini kedalaman poket dia lebih kurang macam ni wawa punya. Okey. Macam ni dia tak dalam. Lebih kurang macam tu ya tengah Abang Khairul. Okey. Lepas ni untuk sebelah kiri kanan. Kalau sebelah kiri pula, sebelah kiri macam ni, sebelah sini. Okey. Ini dalam sikitlah. Okey. Nampak? Satu lengan Abang Khairul boleh masuk dalam ni. Jadi ayam botol boleh masuk lah dalam tu. Okey. Jadi poket settle. Sekarang kita tengok dia punya meter pula. Okey. Tengok apa yang ada kat meter tu. Okey, jadi jangan lupa tau, dekat motor ni dia ada kamera tau, depan dan juga belakang. Okey. Jadi kita tengok dekat bahagian kamera, Abang Khairul akan tekan button menu. Bila kita tekan menu di sini dia ada naik lah. Okey, monitor kan. Lepas tu kita nak masuk, kita kena tekan mode. Masuk, kita nak pilih, dia tekan mode lah. Tu ada term, ada day, night. Okey, lepas tu kilometer per hour. Yang ni jam, nak set jam kan. Semua ada dekat sini lah. Bahasa, version apa semua lah. Okey, untuk term dia ada 3 jenis term lah. 1, 2, 3. Okey, jadi Abang Khairul tak payah tunjuk lah gambar tu. Okey, yang paling penting motor ni dia ada kamera. Kamera. Okey, ini adalah kamera bahagian depan, ini adalah kamera bahagian belakang. Tapi depan nampak kecil lah. Abang Khairul tak apa suka sikit dekat sini. Abang Khairul akan ubah dia punya monitor. Okey, switch monitor. Okey, ini adalah bahagian depan. Nah, ini adalah kamera bahagian depan. Jadi hampa nampak Abang Khairul tak? Okey, Abang Khairul duduk bahagian kamera hadapan. Jadi kamera dia pun agak jelas jugalah. Tapi kalau lagi jelas RX. RX. Tapi orang kata apa, yang ni okey lah. Kalau taruh-taruh ni okey lah. Okey, ini adalah kamera depan. Kalau kita nak tengok kamera belakang, kita kena switch monitor lagi untuk bahagian belakang. Alright, ini adalah kamera bahagian belakang. Ini adalah Abang Khairul di dalam kamera hampa di bahagian belakang. Alright. Jadi, itu adalah sedikit sebanyak spek apa dengan meter apa semua yang ada pada motor ni. Okey, dan last sekali, satu lagi Abang Khairul terlupa. Nasib baik Iwan ada bagi tahu kat Abang Khairul. Motor ni ada lagi satu benda orang kata apa, special. Tapi Abang Khairul nak panggil handbrake ke, Abang Khairul nak panggil foot brake ke, kick brake kan tak tahulah kan. Sebab handbrake ni maksudnya brake tangan. Tapi yang ni kita kena guna kaki untuk brakekan dia. Jadi kita panggil dia stop brake lah, lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, dia ada nama dia, Abang Khairul lupa dah nama dia. Okey, motor dia macam ni. Kalau hang angkat hang punya tongkat macam ni, maksudnya motor tu boleh tolak. Jadi kalau hang tutup tongkat dia sebelah side ni, okey, dia dah tak boleh bergerak. Macam tu. Jadi bila hang parking side stand, walaupun dekat keadaan jalan yang tak rata ataupun bukit sikit, safe lah. Motor hang tak akan jatuh lah. Abang Khairul berapa kali dah jatuh disebabkan parking dekat atas bukit, disebabkan tongkat tepi. Jadi ini, depan pun tak boleh gerak, belakang pun tak boleh. Jadi kena angkat dulu baru boleh. Macam tu sahaja. Okey. Jadi ini adalah Cruise Sim. Ada apa-apa lagi yang Abang Khairul terlupa ke Iwan? Everything is okay ya. Everything is okay. Ini adalah kedudukan Abang Khairul lah. Okey. Abang Khairul nak belanja, dia punya bunyi pun tak dengar sangat pun sebab dia ada TCS kan. Abang Khairul tak boleh nak rem. Jadi bunyi dia bunyi skuter biasa aja. Macam ni je dia punya bunyi dia. Okey. Untuk torque apa semua tu okey lah. Dan last sekali jom kita tengok dia punya harga. Jadi kita dah tengok dah apa yang ada pada motor ni kan. Terpulanglah kepada pembeli yang buat pilihan untuk Abang Khairul. Motor macam ni dah memang okey dah lah untuk Abang Khairul. Tapi cuma Abang Khairul sajalah tak ada duit. Itu je lah masalah aku. Nyaling memang aku minat lah. Kalau skuter macam ni pun Abang Khairul suka lah kan. Dengan bentuk dia yang kata apa, nampak moden kan. Kalau kita naik motor yang nampak moden macam ni, dia orang kata apa, kita akan jadi lagi satu yang paling penting, motor ni bukan motor awam.
motor yang tak banyak orang pakai. Itu yang bagi suka kan. Jadi kita naik itu kita rasa macam I'm a number one. Aku sahaja yang memiliki motor ini di kampungku ataupun kampung Kota Sang Semut. Aku seorang je yang ada motor ni. Jadi macam tu lah kita punya riak tu kan. Okey, jadi Abang Kiro nak bagi tahu dia punya harga. Jadi untuk harga, bila Abang Kiro cakap dalam video tu untuk hari ni sajalah. Bila esok bulan depan, tulat tahun depan dia naik harga tu, Abang Kiro minta maaf lah. Janganlah minta harga yang Abang Kiro sebut dalam video ni. Abang Kiro sebut harga dalam video ni untuk hampa mudah buat kira-kira kan. Jadi hang mesti kena bajet tu ya. Hang nak beli motor apa, hang nak beli yang bulanan berapa, hak muka berapa. Jadi Abang Kiro terus bagi tahu harga senang. Tak payah duk main PM tepi. Lama punya style lah kan. Okey, jadi untuk harga cash untuk Cruisim 400 ni, harga cash on the road dekat Abang Kiro pada hari ini RM30,300. Siap, komplit semua sekali. Tak ada cas-cas yang tersembunyi, tak ada cas tambahan dah. Okey, lepas tu untuk loan pula. Untuk orang yang beli loan jangan risau. Abang Kiro boleh hantar dekat hampa percuma sahaja. Tak ada masalah, free of charge. Okey, untuk loan harga on the road siap semua sekali RM1,890. Untuk harga bulanan 4 tahun 749, 5 tahun 628, 6 tahun 547, 7 tahun RM489. Okey, jadi itu adalah harga untuk Cruisim 400 ni. Jadi ikutlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak memiliki motor ni dan nak berurusan dengan saya, boleh klik saja link dekat description tu. Kalau saya ni lambat respon, jangan marah. Boleh je kontak mana-mana sale kita dekat mana-mana cawangan KWKB Motor Sdn Bhd. Okey, jadi stay dengan Abang Kiro. Jangan lupa subscribe. Kita next video motor yang seterusnya. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan.